Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari saya nak cerita sikit lah cara-cara kita nak kita nak berpidatu. Cara kita nak ceramah tu ialah dengan cara saya boleh ceritakan berkenaan dengan satu-satu tu, jadi kita boleh hurailah. Jadi saya ajar kita nak berdakwah ni kan, kita gunakan nak belajar kali pertama, kita gunakan 6 prinsip. 6 prinsip dalam bidang agama ni, 6 prinsip. Pertama, kita ceritakan berkenaan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ceritalah apa-apa kalimah la ilaha illallah, kita cerita. Jadi kita ceritalah daripada mula macam mana kelebihan kan. Lepas tu yang kedua pula, kita cerita kelebihan, kita cerita berkenaan dengan semayang. Kita hurailah macam mana semayang, sunat apa semua kan. Semua tu. Lepas tu kita baca pula, kita ceritakan dengan ilmu dan zikir. Macam mana nak dapat ilmu kan, ilmu dan zikir. Dan macam mana kita dapat ilmu, kita nak amalkan. Lepas tu kita cerita pula ikhlas. Cerita macam mana nak ikhlas kan. Lepas tu kita cerita kita cerita pula berkenaan ilmu. Mula-mula kita cerita berkenaan dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita hurai. Yang kedua, kita huraikan berkenaan dengan semayang. Yang ketiga, kita kata ilmu dan zikir. Yang keempat, ikram muslimin, macam mana nak baik dengan ikram muslimin. Lepas tu ikhlas. Ke akhirnya kita kena nak dapat ilmu ni, kita kena keluar ke jalan Allah lah. Kita macam orang tabligh buat tu kan, kita keluar ke jalan Allah, dalam tu kita dapat macam-macam ilmu kita boleh dapat lagi. Jadi saya cerita berkenaan dengan awal tadi kan, kita ceritakan 6 prinsip tadi kan. Yang pertama, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita cerita kelebihan kalimah la ilaha illallah ni. Dikatakan pula kalau kalimah, kita cerita pula kalau kalimah la ilaha illallah tu, barang siapa mengucapkan 2 kalimah la ilaha illallah semasa akhir hayat dia kan, dia akan masuk surga, akan jadi orang Islam. Tapi kalau kita tak dapat mengucap, kita tak tentu lagi kita ahli surga ke ahli neraka. Tapi kalau kita dah tetap, kita dah masuk kalimah la ilaha illallah, kita ucap tu, kita meninggal, kita dapatlah jadi orang Islam lah. Jadi penting tu. Jadi kita tiap-tiap kali pun kita kena ingatlah benda tu kan. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi saya nak hurai sikit lah. Kalimah la ilaha illallah dikatakan bahawasanya, kalimah la ilaha illallah bahawasanya tiada Tuhan. Tiada Tuhan lah. Maksudnya tiada Tuhan selain daripada Allah. Orang ni Tuhan banyak. Ada yang Tuhan yang digunakan, Tuhan disembah pokok kayu. Ada yang sembah matahari. Ada yang sembah macam-macam kan. Ikut orang-orang ni macam-macam dia bertuhankan kepada benda-benda tu. Sedangkan Tuhan ni bahawasanya dia mengucap kalimah la ilaha, bahawasanya tiada Tuhan lain tu melainkan Allah sahaja. Bahawasanya Allah, maksud yang itulah, bahawasanya Allah Tuhan Allah sahaja, Tuhan lain tak ada. Tuhan pokok kayu, Tuhan matahari, Tuhan apa-apa kan. Yang macam-macam orang sembah tu kan. Tuhan patung, Tuhan apa, tak ada. Melainkan Allah. Jadi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, bahawasanya Nabi Muhammad itu ialah, kita kata Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Jadi Nabi Muhammad ni dia bukan kehendak dia sendiri. Dia buat amalan baik semua kan, dia punya tu, dia daripada Allah. Daripada Allah. Nabi Muhammad ni pesuruh Allah, dia pesuruh juga macam kita, macam manusia biasa. Pesuruh Allah, suruh semayang, Allah suruh puasa, Allah suruh beri zakat, Allah suruh hukum tak boleh buat ni, tak boleh buat ni, tak boleh buat ni, daripada apa? Itulah bukan dia daripada Allah. Nabi Muhammad pesuruh tu Allah suruh. Allah suruh pada Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad suruh kepada kita ni. Pada kita semua manusia makhluk ni kan. Jadi kita itulah dikatakan kalimah la ilaha illallah. Kita nak faham tu kan. Kita mengucap, kita kena tahulah la ilaha illallah bahawasanya tiada Tuhan. La ilaha illallah bahawasanya Tuhan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah.
Jadi itulah huraian dia berkenaan dengan kalimah la ilaha illallah, kalimah thayyibah ni. Dikatakan tadi. Kita hurai yang kedua pula. Lepas kalimah thayyibah ni ialah kita kena huraikan berkenaan dengan semayang. Dikatakan semayang dia tiang agama. Jadi barang siapa yang tidak semayang dia meruntuhkan agama. Jadi barang siapa yang tak semayang tu dia meruntuhkan agama, dia tak akan masuk surga, dia akan disoal macam-macam. Semayang tiang agama sebagai bentuk rumah kan, rumah. Kalau tak ada tiang macam mana rumah nak tegak kan? Kalau tak ada di dinding tu tiang apa? Nak letakkan tu macam mana nak letak atap, nak letak apa? Tengok kalimah semayang tu tiang agama. Jadi kalau kita semayang ni kita kena jangan tinggal yang 5 waktu tu. Yang 5 waktu kita jangan tinggal lah. Haji boleh kita sembahyang sunat-sunat lah. Sunat tahajud, sunat duha, sunat witir kan. Sunat tahiyatul masjid kan. Kita nak amalan ni kita nak dengan sembahyang banyak. Kita takut juga sembahyang kita ni. Kalau kita sembahyang kan, kalau kita sembahyang fardu saja kan 5 waktu, kita takut dalam sembahyang kita tu ada yang terrosak, ada yang terbatalkan. Ditampalkan dengan kita sembahyang sunat kita tu. Jadi kita nak banyakkan sembahyang sunat ni. Padilat lain lah. Kita nak tambahkan sembahyang tu di tiap-tiap sembahyang waktu kan. Yang 5 waktu tu kita naklah sembahyang sunat. Lepas subuh kan. Sebelum subuh. Subuh ni sebelum subuh kan. Lepas tu zuhur, sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, selepas asar tak boleh. Lepas maghrib kan, maghrib selepas maghrib. Lepas sebelum maghrib tu kita nak buat pun tak apa, tak buat tak dituntut sangat. Lepas maghrib dituntut. Lepas tu sebelum isya, selepas isya. Itulah sembahyang sunat yang kita nak buat lah, boleh lah. Sunat-sunat lain pun kita akan ikut serta lah. Sunat-sunat lain kan. Jadi kita nak bandak sembahyang sunat ni, kita nak banyakkan sembahyang kita supaya ditampalkan bila sembahyang tu kita ni tak ada rosak-rosak kan semua. Itulah kita aja boleh ni kalau kita dah tinggal sembahyang kan. Kita tinggal sembahyang dah lama. Kita kena qada sembahyang kita tu. Kita kena qada, kita tinggal sembahyang, kita kena qada balik, bayar balik. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar, lepas sembahyang isya, lepas maghrib, kita qadakan sembahyang kalau kita tinggal. Kalau kita tinggal 10 tahun, kita qada balik 10 tahun tu. Jadi supaya di akhirat besok kita dapat lepas. Lepas tu kita tadi saya huraikan berkenaan kalimah la ilaha illallah. Lepas tu semayang, ilmu dan zikir. Ilmu kalau kita kena ada ilmu. Kalau kita semayang pun tak ada ilmu, tak ada apa? Tak ada artinya. Kalau kita semayang tak ada ilmu, kita tak ikut. Kadang-kadang setengah orang semayang tu di jari di belakang kan. Tak kena pun macam tu Dari belakang dia tak kena lantai kan. Itu syarat-syarat sujud tu dah 7 kan. Tangan dua syarat sujud dah 7, tangan kita lutut kan. Lepas tu jari kita, kaki jari ni kena lipat kan. Itu dahi kita pun kalau kita tak pakai sebabnya tu. Kalau kita pakai sebabnya tu tak sah sebab syarat sujud dia 7 termasuk kali kening. Itulah berkenaan kita cerita berkenaan dengan sembahyang, kelebihan sembahyang, apa yang dibatalkan sembahyang itu. Lepas tu kita ubah pula. Mula kita sembahyang kalimah thayyibah, la ilaha illallah kan. Lepas tu sembahyang, lepas tu kita kata ilmu dan zikir ni kita nak bentuk ilmu. Bentuk ilmu kita nak tahulah apa perbuatan kita tu. Kalau tak ada ilmu kita buat ikut-ikut saja, takut kita amalan tak sah. Ilmu, lepas tu zikir. Kalau kita ada masa kita zikir lagi lah. Lepas sembahyang kita zikir subhanallah, itu ikut kita zikir kan. Kita zikir dalam hati kan, kita zikir jalan mana kita zikir tu kan. Itu penting dalam berkenaan dengan kita nak yang kita 6 prinsip tadi. Sembahyang kalimah thayyibah, sembahyang, ilmu zikir, ikram muslimin. Di mana dikatakan ikram muslimin ni kita nak buat baik dah dengan manusia. Dengan baik, ikram buat baik dengan orang lah kan. Bagi ni kita buat baik dengan orang. Ikram muslimin ni maksudnya kita nak kena buat baik lah. Ikram orang-orang muslimin sahaja. Ikram ni untuk orang-orang muslim. Ikram muslimin nama dia kan. Muslimin, orang Islam lah. Kalau orang tak sembahyang tak payah lah. Orang sembahyang podak, perempuan pakai tudung podak tu tak dituntutkan lah. Jadi ikram muslimin. Lepas tu ikram muslimin. Jadi kita nak gitulah kita katakan. Kalimah thayyibah, semayang, ilmu dan zikir tadi,
ikram muslimin, lepas tu ikhlas. Kita nak buat amalan ni, kita nak ikhlas kan. Kita tak boleh tak ikhlas, kita kena ikhlas kan. Jadi kita ikhlas bukan kita dapat pahala kan. Jadi kalau tak ikhlas buat nunjuk-nunjuk kat orang je, kita tak ada pahala lah. Lepas tu saya tak berhenti. Lepas tu yang akhirnya kita kan ikhlas, lepas tu keluar ke jalan Allah. Kalau kita nak belajar benda-benda ni, kita kena keluar ikut macam ikut orang tabligh buat tu. Orang tabligh tu, saya pernah keluar tabligh, kita belajar macam-macam di situ. Jadi kita nak dapat itu, kita nak dapat ilmu semua tu, kita nak kena keluar ke jalan Allah. Kita belajar dulu, kita kata keluar sampai dia sistem 40 hari kan. 40 hari apa-apa ataupun seminggu ataupun 3 hari. Sekurang-kurangnya kita ikut 3 hari nak belajar. Nak belajar macam mana cara dakwah ni kan. Itulah kurang-kurangnya saya dapat sampaikan. Jadi kurang-kurang bolehlah belajar yang saya cakap tadi, 6 prinsip tadi kan. Saya cerita 6 prinsip tadi ni, boleh belajar itu, ikut nak belajar, kita boleh ceramah di mana-mana tempat. Kita keluarkan modal hak saya cakap tadi kan. Modal kita tadi, kita cerita hak tu lah, satu kita huraikan dengan kalimah thayyibah, kita huraikan dengan semayang, lepas tu kita ilmu zikir, lepas tu ikhlas, kita kata keluar ke jalan Allah tu. Itu dapat sampai. Kalau ada salah, harap maaf daripada saya. Saya pun nak cerita berkenaan dengan cara-cara nak berpidato. Sekian, terima kasih. Harap maaf daripada saya kalau ada salah. Sekian, terima kasih.